Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Minta maaf lah kalau ada salah silap. Okey. Ya. Okey, hari ni Mak Su masak cucuk jagung. Cucuk jagung ni adalah salah satu makanan kegemaran Pak Ca. Cucuk jagung. Okey. Betul tak? Betul. Cucuk jagung. Arwah mak selalu masak cucuk jagung ni. Tapi jagung. resepi dia, rasa dia tak sama lah macam arwah mak buat. Arwah mak buat dia best lah. Okey. Okey, kita boleh makan sesama lah sebab dia sejuk tak sedap. Dia kena makan panas-panas. Panas. Sambil-sambil kita makan tu. Hangat-hangat. Hangat-hangat. Makan hangat-hangat. Makan hangat-hangat. Cucuk jagung. Dekat luar hujan tu. Makan cucuk jagung. Sedap lah. Itu dengan kopi panas. Panas. Okey. Sambil-sambil makan ni, Mak nak tanya. Abang pernah tak jatuh motor ke, aksiden motor ke, cerita sikit? Aksiden motor? Banyak kali. Menjuat naik motor. Yang tak dapat dilupakan? Yang tak dapat dilupakan? Pak Cak ada lesen motor semenjak tahun 1970. Lesen kereta 1971. Lesen motor pun 1971. Tapi aksiden motor ni yang serius lah, yang Pak Cak selalu aksiden jatuh sikit-sikit tu biasalah. Kona lalu kot jalan yang ada pasir tu jatuh memang biasalah. Tapi yang seriusnya berlaku pada hari Deepavali. Yang ni tak boleh lupa lah. Hari Deepavali 1973. Hari Deepavali. Masa tu Pak Cak tak kahwin lagi, bujang. Tapi dah kata apa, dah bertunang lah, bujang. Pak Cak masa tu kerja dekat Setiawan, Perak. Setiawan. Khani aja, kerja Khani. Hari Deepavali tu, cuti lah. Lepas tu Pak Cak apply cuti. Seminggu nak balik Petaling Jaya dengan tunang lah. Balik Petaling Jaya. Bukan Mak Su. Bukan Mak Su. Ini tunang dulu lah. Lepas tu, pagi hari Deepavali tu, pagi lah. Sebab nak beli tiket, dulu tiket bas kena book dulu. Tak ada kereta masa tu. Pak Cak naik motor je. Lepas tu cakap dekat tunang, Pak Cak nak pergi Pekan Setiawan, nak pergi beli tiket bas. Untuk nak naik malam. Naik malam. Okey. 1970-an, awal 70-an dulu, tak wajib pakai topi keledar. Pak Cak pakai topi lah. Topi macam ni lah. Naik motor. Motor company tu. Sebab Pak Cak kerja company tu, dia bagi motor. Tiap-tiap orang, tiap kerani, macam Pak Cak ni kerani akaun, tiap kerani dapat motor. Jadi Pak Cak pakai motor company Yamaha 100 dual exhaust. Yamaha 100 dual exhaust. Memang laju lah. Corner bagi semua lah. Okey, lepas tu Pak Cak pun keluar daripada rumah. Lebih kurang nak pi nak pi Pekan Setiawan tu lebih kurang 3 km je, tak jauh, 3 km. Okey. Nak jadi ceritanya hari Deepavali tu tak boleh lupa lah. India ni, seorang India lelaki-lelaki ni, tua lah, lebih kurang umur 40-an macam tu lah. Dia cross jalan pada kanan ke kiri, mabuk tu. Mabuk. Pak Cak bawa tak laju, lebih kurang 40 macam tu je. Sebab nak relax kan, tak apa. 40 ke 50 lebih kurang macam tu lah. Tapi taklah laju punya 100 ni, macam mak rempit tak lah. Nampak dia cross jalan depan, Pak Cak horn lah, pin, suruh dia cepat cross jalan. Dia ni pagi dia beli jalan tu kereta tak banyak. Jalan tu tak banyak kereta. Jadi tinggal Pak Cak dengan dia lah. Pin, dia cross juga. Cak horn lah, pin, suruh dia cepat cross jalan. Dia ni pagi dia beli jalan tu kereta tak banyak. Jalan tu tak banyak kereta. Jadi tinggal Pak Cak dengan dia lah. Pin, dia cross juga. Itu Pak Cak pun dah sampai dekat, Pak Cak elak dia lah. Macam dia tu cross jalan macam tak ingat apa. Orang mabuk kan. Macam melelong macam. Pang, kena kaki dia belah kiri. Kaki dia belah kiri, kena dia tu Pak Cak melayang tau. Macam Superman jatuh dalam parit belah kiri.
parit belah kiri pula tu, selut dengan ayak acak. Tahu? Ayak acak dengan selut. Hitam lah selut tu, hitam ayak acak lah. Aicha. Orang dekat tu kata nampak pakcik melayang tu, melompat jatuh dalam parit tu, kepala dulu tu. Muka dulu, kepala dulu. Tersembam dalam selut dengan ayak acak tu. Tu. Yang India tu terbaring atas jalan. Orang ada budak tu naik basikal cakap lah. Dia lah saksi semua tu. Dia Melayu lah. Lepas tu, pakcik tak sedap apa lah. Pengsan tu dalam parit tu. Lepas tu, sedang-sedang orang basuh muka. Lepas tu tengok mulut pakcik berdarah, hidung pakcik patah. Sembam dalam selut tu. Duduk atas teksi, dalam teksi tu kan. Teksi. Apa ni, hidung palsu ke hidung original? Hidung original lah. Hidung patah, boleh okey balik. Duduk dalam teksi. Teksi tu bawa kami berdua tau. India tu dengan pakcik. Driver teksi tu bawa kami berdua pergi hospital Lumut. Setiawan tak ada hospital. Hospital dia ada Lumut. Cak. Inilah mulut pecah. Boleh rasa tak ada gigi tu. Lidah pun terkoyak sikit. Rasa tak ada gigi tu. Lepas tu masuk dalam bilik lah. Lepas tu bagi bersih muka lah, cek semua mata lah, kepala lah semua. Lepas tu doktor cakap kata pakcik ni 4 gigi depan patah tu. Sebab impact jatuh. Lepas tu hidung pula memang hidung sakit tu. Bengkok hidung tu. Darah hidung kat depan ni patah sikit tu. Buatlah apa yang patut buat kan kat hospital kan. Pakcik duduk dalam hospital lah. Lepas tu India tu patah kaki kiri. Langgak dengan tayar lah. Motor tu pula tayar depan 2 lipat lah. Bengkok jatuh. Dekat tepi lah. Dekat tepi jalan lah. Itulah ceritanya. Lepas tu nak jadi cerita pula, polis yang ambil statement tu, ambil statement kami berdua kat hospital tu, polis tu jiran pakcik. Nama apa, Kopral Hasan ke tak ingat lah. Dalam statement tu, polis tu sendiri tulis, Kopral tu, mulut berbau arak. Tahu? Untuk lelaki tu. Lelaki tu mulut berbau arak. Ketika melintas jalan. Dia tulis macam nak kata mabuk, mulut berbau arak. Bila polis tu cakap dia keluar buka mulut tu bau arak lah. Dia polis tulis lah report tu. Itu yang kes yang pakcik menang dalam mahkamah. Lawyer dia nak contest pun tak boleh sebab hakim kata mulut berbau alkohol. Hakim contest balik. Hakim kata dia melintas jalan ketika keadaan mabuk. Mulut berbau arak. Mulut berbau alkohol. Pakcik kena saman RM30. Hakim contest balik. Hakim kata dia melintas jalan ketika keadaan mabuk. Mulut berbau arak. Mulut berbau alkohol. Bau alkohol. Pakcik kena saman RM30. Sebab naik motor tak gantung L. Itu pakcik L plate kan. Naik motor tak gantung L. Kena saman RM30. Kes buang. Dia minta ganti rugi RM10,000. Kes kena buang. Tapi pakcik ni duduk hospital. Tak boleh makan apa. Tak boleh nak makan tu. Gigi dah depan 4 dah patah. Betul? Mulut sakit. Bengkak besi ni macam muka beruk tu. Bayangkanlah muka beruk dia orang ni. Lepas tu dia pasang brace semua. Tak boleh nak telan. Cuma bagi bubuk lah. Belah tepi masuk. Allah seksa betul lah. Dengan kita tak boleh pepak. Makan bubuk lah. Nak buka mulut tak boleh sakit besi-besi. Syukur Alhamdulillah lah. Tak ada apa serius. Kepala ke apa ke. Mata ke. Masuk dalam selut tu, cucuk dalam mata. Alhamdulillah lah Tuhan. Selamat pakcik. Tak ada apa. Ya doa betul lah pakcik lah. Tunang pakcik ni heran. Kata
dia ada lelaki kata, pergi beli tiket tekan sampai berjam-jam. No. Lepas tu duduk tengah hari, dia pun risau apa ni, tapi beli tiket sat je 3 km pergi balik tak sampai sejam. Ni sampai petang. Dulu mana ada telefon. Dulu tak ada telefon. Tak ada handphone. Ada handphone boleh call. Alah. Ada seorang kawan kerja kat syarikat kami tu. Dia dapat tahu kata accident tu. Alah, accident semua orang tahu kan. Siapa langgar. Dia naik motor pergi rumah tunang Pakcik bercakap ni apa Azizan ni accident motor ni. Dia kata ada mana? Ada hospital Lumut. Tunang Pakcik tumpang dia naik motor pergi hospital Lumut lah. Tengok lah kita. Kau dia nangis. Nak kata apa? Kata minta dia telefon keluarga Pakcik dekat Tanjaya. Beritahu. Dia telefon lah. Duk esoknya. Arwah orang tua datang kan. Lumut. Mak Pakcik. Tengok dia nangis. Nak kata apa kan. Itulah ceritanya. Itulah cerita accident kena pertama. Tapi time tu memang tak ada tepi keledar. Elok pun kerjaan itu dia tepi keledar. Sampai lah ni. Bagus. Tepi keledar memang. Selamatkan lah. Pakcik kalau dalam taman pun pakai tepi keledar juga. Taman ni Pakcik naik motor dekat lah. Pun pakai juga tepi keledar. Sebab fobia accident tu pakai tepi keledar. Sampai yang pergi rumah orang tu dia tegok lah. Dia kata, abang, dalam taman ni tak payah pakai tepi keledar. Kalau hati Pakcik kata, aku ni dah serik. Dah tahu dah. Anda kemalangan ni bukan nak kata dalam taman lah. Keluar rumah, depan rumah pun kalau nak kena pun kena juga kalau tak pakai tepi keledar. Langgar motor ke, langgar kereta ke. Hati-hatilah semua. Walau dekat ke jauh ke nak pergi kedai, uncit nak beli rokok, pakailah tepi keledar. Malang tidak berbau. Nasihat kepada anak-anak remaja kan. Jangan laju-laju bawa motor dan sebagainya lah. Okey, kalau nak laju-laju pergi Sepang ni. Kau nak bawa motor, nak race, pergilah pergi dekat sini. Okey. Baik, mak makan. Jemput makan. Sedapnya. Okey. Sedapnya. Sekali-sekali boleh lah kalau ada Cucuk jagung buat. Cucuk udang. Kalau sekali-sekali boleh lah buat cucuk jagung kalau ada jagung. Okey, kita jumpa lagi di next episode. Jangan lupa follow.